Ini jawapan dia 35/16. 35 besar daripada bawah. So, kena bahagi. Okey, bahagi. 35 kat tepi sikit. Jauh sikit. 35 bahagi 16. Bagi panjang lah. Okey. 16 buat sifir sikit lah. Allah, sikit je. Dah. Ini nak buat sifir kahwin ni. 16. Okey. Dah stop. Tak payah banyak. Sekarang ni ada 32. Kita nak guna 35 je. Okey. Tolak macam biasa. Okey. Dah stop. Okey. Yang letak kosong dah. Stop. Okey, maksudnya dari sini ke sini. Kita ambil nombor lah. So, tulis. Sama dengan nombor depan dia 2 besar. Atas dia 3, bawah dia 16. Itulah jawapan dia. Okay, ni proper fraction atau pecahan tak wajar. Dia bagi jawapan dalam mixed number ataupun nombor bercampur.